Dengan berat tak sampai 6 kg, ini adalah satu troli yang mana troli ni memang awesome. Korang boleh beli dan boleh standby kat rumah. Lagi-lagi untuk korang yang duduk dekat rumah apartmen tu, dapatkan segera troli ni. Yang mana troli ni korang boleh pilih antara 3 roda macam ni ataupun roda 4 sama macam ni saja. 3 roda ni akan memudahkan untuk naik dan juga turun tangga, ataupun kalau korang pilih yang 4 roda biasa saja macam ni, boleh memudahkan untuk kita pusing ataupun rotate 360 darjah dengan sangat-sangat mudah. Jadi cara nak buka dia, mula-mula bukakan kunci dia kiri dan juga kanan. Boleh expandkan dia. Jangan lupa kuncikan semula kat bahagian atas ni, kiri juga kanan. Kemudian boleh turunkan lantai dia. Lepas tu keluarkan dia punya batang pemegang ke atas dan dah siap. So boleh tarik, boleh juga tolak. Apa yang lagi menarik, belakang ni ada satu kunci. Yang mana kunci ni kalau kita bukakan saja, boleh tarik macam tarik wagon. Oh, memang sangat menarik. Bila kita pergi pasar dah isi banyak barang dalam ni, tak nak bagi orang tengok, kita boleh buka sahaja penutup dekat bahagian atas ni dan kita boleh tutupkan dia supaya orang lain tak nampak apa yang kita beli. Dan juga kita boleh jadikan dia sebagai tempat duduk sebab dia boleh tampung sehingga 100 kg. Katalah kita dah habis shopping nak masuk dalam kereta, tak payah susah-susah angkat satu-satu barang-barang dalam ni. Kita cuma perlu tutupkan pemegang dia, kemudian tepi ni ada lubang, kita angkat saja begini, masukkan terus dalam kereta. Oh, senang kan? So, apa lagi? Untuk korang yang duduk dekat rumah apartmen tu, dapatkan segera troli yang cantik ni dalam beg kuning dekat bawah. Mantap.